Satu yang jenis ni. Satu. Bagi satu. Kalau lipat? Lipat yang 3,500. Kalau tengok kat Shopee lagi minat lagi murah. Tapi kan biasa untuk orang rasa kalau tongkat yang jenis ada elektronik, berapa harga dia lebih mampu mungkin lah. Setakat ni di Malaysia, Yang semua rata-rata lah. setakat ni di Malaysia ada satu company dulu dia student Unimas Sarawak. Bila dia buat bawah kain, dia jual di Malaysia, dia jual 1,500 tak ada orang beli. Last sekali dia terpaksa jual luar negara. Selalunya macam bagi saya lah, kalau benda tu betul-betul teknologi dan berbaloi dengan kos 500 masih okey. Sebab ada orang jual 500 pun. Smart Cane. Okay. Company dia dekat Selangor. 500. Ya. Tapi kalau kata kebanyakan yang boleh pakai RM50 je lah. Tapi kalau smart cane tu memang Sebab kos dia pun memang lebih daripada RM50. Kalau campur cane lagi, saya rasa kalau ini set campur dengan white cane kita dalam 100 lebih. satu lebih. Belum lagi Ni saja pun macam ni saja pun 100. lebih kurang kan. Kalau campur dengan ni 200. 170. Kalau ada feature baru 200 ya. Dia ikut pada Ya. Sebab kalau macam ni kita punya risau adalah hujannya ni. Hujan, benda ni yang rosak, habis dah semua ni. Yang ni pula kita takut bila bawa kita katok-katok tu kat lantai tu kena dinding yang ni, balik tengok tak ada dah benda ni. Tak berbunyi dah. Sebenarnya kalau dekat sensor